Salam Malaysia Madani buat semua. Pada hari nan indah ini, saya akan berkongsi tentang sebuah novel kanak-kanak yang pernah saya baca bertajuk Hadiah untuk Amira. Sebuah karya yang amat menarik dan mampu memikat hati para pembaca, terutama kanak-kanak yang bakal menginjak ke alam remaja. Novel ini hasil karya Hasiawan Ali dan diterbitkan oleh Koperasi Dewan Bahasa dan Pustaka Malaysia Berhad. Cetakan pertama novel ini pada 2014 dengan 82 halaman bercetak dan mempunyai 7 bab cerita. Kekeluargaan merupakan tema yang menjadi tunjang penting penceritaan dalam novel ini. Yang istimewanya, berkaitan novel Hadiah untuk Amira telah memenangi hadiah penghargaan dalam sayembara menulis novel kanak-kanak dan remaja 2013 anjuran Koperasi Dewan Bahasa dan Pustaka. Novel ini mengisahkan Amira dan keluarganya yang bercuti ke India sambil menziarahi kakaknya yang melanjutkan pelajaran di sana. Kisah ini bermula dengan suasana sekolah dan latar belakang kelas 6 amanah sebelum Amira memulakan percutiannya di India. Konflik penceritaan novel ini bermula apabila Amira dengan secara tidak sengaja terpisah daripada keluarganya dalam satu lawatan ke sebuah tempat yang terkenal. Situasi kian bertambah tegang apabila seorang lelaki Inggeris memberitahu telah berlaku kemalangan ngeri di sebuah jalan raya berdekatan hingga menyebabkan kematian seorang kanak-kanak perempuan berusia 12 tahun. Ibu Amira yang mempunyai penyakit darah tinggi tiba-tiba terkejut dan terbaring kaku. Amira berada dalam konflik antara ibunya yang lesu atau apakah kesudahan kehilangan adiknya. Namun, konflik ini diimbangi dengan nilai daripada watak utama, iaitu Amira yang berani menghadapi cabaran sekalipun terpisah. Berfikiran rasional dengan mencari tempat selamat dan tidak panik. Sesungguhnya, perbezaan itu suatu hikmah dan persamaan itu nilai yang menyatukan hati kita semua. Akhir kata, Hadiah untuk Amira bukan sekadar novel biasa, tetapi suatu mesej yang syarat dengan makna syukur, kasih sayang keluarga dan nilai persahabatan sejati. Sekian, terima kasih.